Kerajaan Persekutuan melalui KKDW dan kementerian-kementerian yang lain amat prihatin bahawa permasalahan di Sabah ini mesti diselesaikan dengan segera. Bukti telah tercatat bahawa melalui kementerian-kementerian yang ada, termasuk KKDW ataupun Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang dahulu, inilah kementerian bersama-sama dengan agensi-agensi yang lain yang telah mentransformasikan kawasan luar bandar menjadi kawasan yang maju sekarang ini. Mana-mana perkara yang belum diselesaikan atau terambil untuk Sarawak dan Sabah, wajib dikembalikan haknya kepada rakyat Sarawak dan Sabah.